Okay, kat sini tadi macam GT tau. Masa aku dapat kerapu tadi, dia ikut belakang tu. Tak sempat aku karau, baru aku tak. GT ni, GT ke Bluefin. Okay. Tu dia. Alamak. Apa kalau tak nak ni? Yo. Hop. Okey, sekarang dah 9.30. Tadi kami dekat 2 jam lah dekat Batu 35. Awal-awal tu boleh gasak lah ebek dengan aku dapat bluefin juga. Tapi lepas tu ikan dah tak makan, air kurang melok juga. So kami pindah tadi kat sini dekat Batu 10. So tempat yang aku nak pergi jugalah, dah lama aku tak datang sini. Tadi ni dengan Adib tadi dekat sana pun dah boleh ebek. So aku ada 1.5 jam lagi lah untuk mengair sini. Harap ada hasil kat sini. Lama tak spot ni dah. Nampak potential lagi. Sini ayak lagi cantik dari tempat tadi. Sebab tadi ayak dah berkeladak kat sana. Sini masih hijau. So sana tadi dalam sejam je kami boleh gasak. Lepas tu tak ada ikan dah. Kita pindah sini. Nampak potensial sini lah daripada sana tadi. Okay, strike. Aduh, lucut. GT dia sini kot. Pertama dah lucut. Strike tadi. Sini nanti aku tunjuk Dip, ada tempat yang sangkut, ada yang clear. Depan ni ada batu ni sini. Kalau sini sampai sini batu. Okay, strike kan kecil. Aduh, lucut. Kerapu kot. Tapi kerapu jarang lucut rasanya. Strike. JT. Alah, lucut. Oi.
Okay. Tu dia. Alamak. Sorry lah ya, aku longgar drag pakai tali 1.9 LB je, polyester. Tak boleh nak ketat drag. Ebek ni. Sana. Naik atas. Okey. Dah, leader dah nampak dah. Abex. Saiz tak berapa, tapi memang syok ah. Sikit je kena. Tak tu, sikit je kena tu. Tu dia. Kalau aku ketat drag tadi memang lucut dah ni. Tu dah. Tengok sikit je. Dah padah. Ampun. Kerapu ni kan? Nak kerapu? Nak? Tak nak aku release. Cantik kerapu ni. Kerapu mana ni? Strike juga akhirnya. Gerut. Lepas tadi. Ikan lah. Ikan dia makan atas batu kot. Kayu. Kebor. Geruk-geruk pun geruk-geruk lah. Boleh buat lauk. Kecik lah. Pindah tempat lain pula.
pindah ke batu ujung sana. So, aku menebing sini. Alright, shoot. Ya. Betul. Tadi sepatutnya aku pergi sana lah. Bukan Mickey Beach, ke atas lagi dekat muka head. Kiri. Semua daun kering. Sini. Panas luar biasa. Daun kering sampai macam ni sekali. So, pindah batu satu lagi pula. Tadi dekat batu situ aku boleh ebek seekor dengan kerapu seekor. Adik boleh gerut-gerut 2 ekor. Tapi macam kurang galak, so kami pindah sini. Aku dulu sini dah lama juga tak main sini dah. Boleh juga lah ikan sini. Ada senangin aku pernah dapat sini. So, biasalah gerut-gerut, ebek, GT. Okey, dah lama tak datang sini dah. Mungkin ada setahun aku tak main fort ni kot. Mungkin setengah jam lagi lah kot Habib datang main. Tadi bagi tahu dia pukul 11, sekarang dah 10.45. Kan pindah spot baru je masih dapat ikan kerapu ni, kerapu kecil kan. Wish, banyak ikut belakang. Ada ikut tadi GT kot. So kena baling cepat. Kerapu comel. Oh, macam GT tu. Strike. GT. Aduh. Aku baru dapat. Ni baru putus. Aduh, GT kot. Aku baru dapat ni saya senyap. Cuma ya. Aduh, putus pula. Kat sini tadi macam GT tau. Masa aku dapat kerapu tadi, dia ikut belakang tu. Tak sempat aku kara baru aku. Tak. GT ni, GT ke Bluefin? Bluefin. Banyak sini, Dip. Yeah, Bluefin. Tuh, cantik color dia biru weh. Bluefin kalau dalam air tadi cantik kalau dia biru. Dekat ni je, Dik. Pertama aku strike kerapu tadi kan. Dia ikut 2 ekor. Lepas tu aku strike lagi lucut. Putus. Masa aku baling tadi kan, tak sempat kara lagi dia dah ambil dah. Sini ya.
Ha, tu dia ada. Diligan tau. Kena main anjing lah, Jit. Dip. Tu dia. Dapat strike. Oh, tanda. Oh, mantap lah. Tanda. Ni bluefin ikan ni. Oh, nak ni. Ha? Kecil-kecil tak nak buang. Banyak dia ikan tu. Ha? Memang ada dia ambil. Dia ligan-ligan. Dekat. Tak ada dah. Okay, strike. Ni dah apa ni? Wah, parrotfish. Kau? Entah macam tambak ke apa. Okey lah jenis ni. Yang karang. Comel. Oh, strike ke? Kau apa? Ketang. Hati-hati duri dia. Deep strike. Ah. Alah, lucut. Tu Habib ramai yang tahu orang. Pukul 11 ramai. So Habib balik, aku ikut balik lah. Ha? Tak siap-siap tempat. Nak stay kan? Nak stay kan? Aku balik So aku balik dulu dah pukul 11. Tapi aku rasa esok aku nak repeat sini lah. Adik balik pukul 4. So aku nak ambil gambar dulu ikan adik. Mantap. Okey. Mantap. Dia kumpat. Okey, babe. Balik. Okay, babe. Thank you. Okay, alhamdulillah selesailah trip aku kat Pulau Rimau pagi ni. Aku balik seorang, adik masih kat sana lagi. Dia balik pukul 4 nanti. So inilah hasil aku bawa balik 2 ekor ebek dan 2 ekor bluefin. Dan aku sebetulnya dapat 3 ebek tadi. Aku bagi adik satu. Dalam tong ada gerut-gerut 3 ekor. So alhamdulillah lah. Hari ni hari Sabtu. Dan besok aku tak tahulah hari Ahad. Mungkin kalau aku bangun awal, aku rasa nak pergi, aku mungkin repeat lagi lah kat spot yang terakhir tadi. Lama tak pergi situ dah. Boleh juga bluefin tadi. Okay, jumpa lagi dalam video lain.